Dekat belah sini, ni yang paling menarik for me. Ada cerita. Oh, ni cerita lain pula. Adinda? Ya ke Kanda? Mana ada wanita lain? Sampai hati Kanda. Sampai hati Kanda. Mak Enon buatkan saya jampi serapah untuk suami saya. Adinda sekalian. Kanda nak tambah lagi 2. Nak tambah lagi 2? Apa? Kurang. Kita bakar rumah dia. Nampak dia buat banyak layer. So kreatif. Tengok ukiran dia. I takut lah yang ni. Mana tengkorak atas? Uish, tengkorak. Oh. Macam apa? Wah. Ha? Kubur. Ni kubur tau. Satu kubur. Dia letak kat atas tu. Comel lah topi dia ni. Oh, lagu dekat sebelah ni best oh. Rasa nak berlari. Macam kenal jambang ni. Ya. Itu Lawan kan? babi. Yang rekod ni lagi Zamir bertemu Zamir. Korang nampak benda lah ni? Cuba teka, diorang buat simpan apa. Okay, seterusnya, peredaran masa. Oh, ni keranda. Aina kan perahu. Rasa macam duduk dalam gua betul. Ha, sudah. Dah jumpa mainan kita orang. Gigih ni main. Selagi tak sudah, tak nak balik. Wah, yeay. Berjaya. Okay, dah boleh gerak. Macam-macam dalam ni. Untuk pengetahuan you guys, museum ni adalah yang terbesar dekat Malaysia dan kedua terbesar di Asia Tenggara. Nice kan? Okay, I dah jumpa dah benda yang menarik jiwa lagi. Oh ya, sorry lah, I terlebih excited. Wah. Okay, jom. Ada lagi satu. Objek idaman. Tak ada pun. Dia cakap idaman. Dalam ni, diorang tunjuk barangan craft tangan lah mostly. Dah membau-bau pula. Kita orang suka bau-bau ni. Sedap sedap bau garu. Sebelah sini ukiran spiritual pula. Rasa seram jugalah area ni. Tengok ni. Wish. Ini ya orang panggil Ariana Grande. Wih, ini Dia bukan takut terus jahat je. Terus baik macam aku. okay, habis pun. Now nak gerak dah. Alamak.